Assalamualaikum. Apa khabar guys? Apa khabar? Alright. Okay, nampaknya dah lama kita tak bersiaran. Maafkan saya kerana saya berada di luar di luar daerah. Gitu. Okay. Alright. So sekarang ini ke manakah pergerakan untuk gold pada hari ini? Pertama sekali, jika tuan-tuan dapat lihat pergerakan gold. Okay, so pertama sekali, seperti yang saya kongsikan sebelum ini, kita melihat kepada pergerakan 3711. Ada 3 pergerakan, 1 membuat kenaikan, 3 pergerakan ke bawah, 1 kenaikan dan 3 pergerakan ke bawah. Jadi ianya memberitahu kepada kita bahawa price sedang bergerak dalam pergerakan correction. Okey, yang menjadi persoalan, adakah correction ini akan menyambung penurunan ataupun correction ini berbentuk pergerakan perubahan trend? Kalau kita lihat daripada overall price, overall pergerakan tuan-tuan, kita melihat bahawa pergerakan yang terjadi sekarang dalam pergerakan wave ketiga, belum lagi pengakhiran dia tuan-tuan. Sebab kalau kita lihat kepada AO, so kalau kita gunakan awesome oscillator ini, dan kalau saya buka kat skrin ni, nampak sikit. Alhamdulillah, nasib baik nampak. Okey. So kalau kita lihat tiada lagi divergent yang terjadi. Seperti ada seorang sahabat yang bertanyakan, Cik Apple, ada tak ada tak divergent yang terjadi sekarang? Tak ada tuan-tuan. Masih tak ada. Ini tak boleh dikira divergent tuan-tuan. Kita nak lihat ini pergerakan 3 membuat 4 membuat 5, tidaklah boleh begitu tuan-tuan. Alright. So apa yang kita nampak sekarang ini, kalau di time frame yang lebih besar, masih tiada lagi divergent. Apa ni saya contoh? Ada sesi kelas hari tu, minta maaf. Okey. So masih tiada divergent. Apa yang kita nampak hanyalah pergerakan yang mana terjadi satu momentum yang kuat ke atas. Ianya memberitahu kepada kita bahawa ini adalah puncak untuk wave ketiga. Alright. So sekarang saya akan buanglah AO ni, buang masa saja. Betul tak? Saya tak tekankan sangat penggunaan AO. Apa yang kita dapat lihat sekarang, terjadinya pergerakan disebabkan oleh satu, tak ada AO, dan yang kedua, daripada pergerakan ini sendiri memberitahu kepada kita bahawa pergerakan untuk wave ketiga sahaja yang terjadi, belum jadi lagi pergerakan yang terakhir. Disebabkan oleh itu, saya menjangkakan masih tiada lagi perubahan trend. Faham tuan-tuan? Alright. Okay, so kalau faham, bagus. Alright, so sekarang ini ke manakah pergerakan untuk gold? Kalau kita gunakan pergerakan menggunakan Fibo, saya tarik daripada bermulanya penurunan sampailah ke bawah ini, yang mana dia membuat swing. Kita ada satu level 0.618 yang mana boleh dijadikan sebagai kita punya level 2 monitor. Tetapi tuan-tuan, jangan lupa tuan-tuan, kita ada satu lagi level yang boleh kita perhatikan, iaitu di kawasan ini. Bagaimanakah saya mendapatkan 3310 ini? Adalah dengan menggunakan Fibo extension. Tarik daripada bermulanya kenaikan sampai di sini dan saya habiskan di sinilah. Ini asalnya kita tak jumpa lagi level 1 dan 1236 ni. Saya dapat daripada pergerakan begini, sebab asalnya yang ini tak jadi tuan-tuan. Ini tak jadi lagi. Jadi sekarang dah jadi. Jadi apa yang kita boleh buat, kita boleh ubah ke bawah pula. Okey. Dan seterusnya tuan-tuan, jika kita nak melihat bagaimanakah kita mendapatkan level 100 ini tuan-tuan, itu dengan menggunakan Fibo extension juga. Okey, bagaimana kita melihat kepada 1 dan 1236 ni, bagaimana saya dapatkan? Lihat betul-betul ini adalah satu pergerakan. Minta maaf, saya ubah balik. Ini adalah satu pergerakan. Okey, yang mana kita jangkakan ini adalah pergerakan yang pertama, ini pergerakan kedua, dan bakal terjadi pergerakan ketiga. Disebabkan oleh itulah saya membuatkan satu channel begini. Nampak ni? Kita ada satu channel ni tuan-tuan. Nanti saya bagi tahu bagaimana kita dapatkan 1 dan 1236 ni. Okey, so first kali kita akan gunakan Fibo extension, tarik daripada bermulanya kenaikan sampailah kepada penghujung ini. Jadi tuan-tuan nampak tak? Ada Fibo extension 1 di sini, nampak? Okey, 1 kita dapat daripada penarikan Fibo extension. Kenapa saya tarik begitu? Sebab kita menganggap dahulu bahawa apa yang terjadi sekarang ini dia bergerak begini.
B dan C. Faham so kita ambil kira dia bergerak dalam satu channel. Faham A, B dan C. Alright. So itu yang pertama. Kalau nak diikutkan Fibo extension, panjang A sama dengan panjang C. So di sini kita tarik sampai atas ini, kita nampak 11044. So kita ambil juga daripada bawah ini sampai ke atas ini, sama juga lebih kurang begitu. Tarik daripada bawah ini, sini, bawah ini sampailah ke atas sini. Jadi dia lebih kurang dalam range yang sama. So bila dalam range yang sama, lebih mudah untuk kita menjangkakan bahawa ini adalah panjang A sama dengan panjang C. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita dapatkan 1.236? Saya gunakan yang asal dia tadi tuan-tuan. Asalnya yang mana sebelum ni terjadi kenaikan yang tak siap lagi ni. Saya tarik sampai ke sini. So kita dapat satu level 1.236. Jadi saya gunakan level ini lebih kurang lah sebab 1 dan 1.236. Asalnya sebenarnya penarikan dia adalah di atas sedikit, sebelum dia junam ke bawah begini. Kalau kita lihat daripada lukisan yang saya kongsikan dengan sahabat-sahabat semua, dia lebih kurang beginilah. Kita tarik begini dan seterusnya membuat kenaikan. Faham tuan-tuan? Alright, so sekarang ni kita ada satu level di mana price jika membuat kenaikan, jika kotak ataupun channel ini berjaya dipecahkan, bermaksud ada possibility price boleh membuat kenaikan sehingga ke level yang ini, level 2 monitor yang telah kita sediakan dahulu. Okay, so ini yang ada kemungkinan price boleh membuat kenaikan. Pastikan dia break dahulu level channel trend line ini. Okay, tapi jika dia membuat kenaikan sampai ke channel trend line ini dan seterusnya dia reject, bermaksud kita pula perlu perhatikan jika dia break yang bawah ini pula. Jika dia break yang bawah ini, bermaksud price ada possibility boleh pergi ke level yang ini. Yang pertama ni tuan-tuan, lihat ni. Tarik, saya akan tarik sampailah ke sini. Nampak tu? So dia berada dalam lingkungan pergerakan channel trend line ni. Nampak? So ini kita jangkakan sama ada jika price berjaya membuat penurunan, mungkin dia akan turun sampai ke sini untuk melengkapkan pergerakan. Tapi provided dia perlu reject di sini tuan-tuan, dia perlu reject di sini. Minta maaf, masih batuk lagi. Okey, dia perlu reject di sini. So kalau dia reject dekat sini, bermaksud ada possibility price akan membuat penurunan sehingga ke level 2 monitor 0.118 ataupun di price 3167 ini. So kalau kita lihat di sini belah kiri, kita ada satu level yang mana terjadinya breakout. Okey, dan seterusnya jika dia membuat momentum yang kuat, ada possibility price boleh pergi ke Fibo extension 1.236 di bawah ini. Jadi jika price berjaya break di kawasan ini, bermaksud ada possibility price boleh membuat penurunan. Jika price break level yang ini, trendline di atas, bermaksud ada possibility price boleh membuat kenaikan sehingga ke level 0.118 yang berada di atas ini. Nampak tuan-tuan? Jadi ini antara dua level yang perlu kita perhatikan apakah yang akan terjadi jika price terus membuat penurunan dan seterusnya sampai ke level ini di bawah ini ataupun level trendline yang telah ditandakan. Ada possibility price boleh menyambung kenaikan ke atas, yang seterusnya dia akan break trendline yang ini, dia akan sampai ke level 0.18 ini dan seterusnya ada possibility dia boleh break 3500 di atas. Faham tuan-tuan? Jadi inilah pergerakan untuk gold yang dapat saya kongsikan dengan sahabat-sahabat semua. InsyaAllah jika dia beri kesempatan, saya akan berkongsi lagi dengan sahabat-sahabat semua. Janji tuan-tuan nampak apakah yang ditandakan? Ada channel trendline, ada Fibo, ada apa lagi? Semua benda-benda ni level 2 monitor kita dah siapkan semuanya. Kalau tuan-tuan nak ambil lagi kiraan, tapi tuan-tuan perlu pastikan dia naik sampai ke 1.236 ataupun 100 ni tuan-tuan. Apa yang kita boleh buat? Kita gunakan Fibo retracement, tarik sampai sini dan nanti kita akan tandakan 0.618 yang berada di bawah. Tapi kita perlu pastikan dia tidak berjaya break level ini. Faham Alright, itu sahajalah perkongsian saya untuk gold pada hari ini, 5 hari bulan 5 2025. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam next video. Assalamualaikum dan bye bye. Bye bye.